sebenarnya kita ada satu tugasan baru untuk kita selesaikan, iaitu berkenaan dengan cabaran zaman liku kehidupan yang dihadapi oleh Imam Muslim sebelum beliau meninggal dunia. Soalannya adalah berkenaan dengan cabaran dari segi aspek ilmiah yang dihadapi oleh Imam Muslim dalam penyusunan Sahih Muslim. Okey, baik. Saudara Amar, Imam Muslim ini seperti yang kita tahu, dia adalah ulama yang tersohor di bidang hadis dan menjadi rujukan utama dalam kalangan umat Islam, dan mempunyai karya-karya yang utama juga yang menjadi rujukan juga kepada umat Islam di seluruh dunia. Jadi mesti ada liku-liku. Sewaktu pengembaraan ilmu itu adalah beberapa liku-liku yang dihadapi oleh Imam Muslim itu sendiri. Sepertinya ada golongan ataupun kelompok yang kita katakan cuba untuk menghalang usaha Imam Muslim itu sendiri, seperti kelompok Syiah Ghulat yang kita kenal, dan juga yang kita tahu Zanadiqah dan juga Jahmiyah merupakan kelompok-kelompok yang cuba untuk menghalang ataupun memutuskan usaha Imam Muslim itu dalam melakukan pengembaraan hadis. Jadi Imam Muslim tidaklah berputus asa dan tetap meneruskan pengembaraan itu di beberapa negara, dan menjumpa dengan yang saya katakan tadi, ulama, ratusan ulama. Dikatakan menjumpa lebih daripada 200 orang perawi dan mengembara di tempat-tempat seperti di Khurasan, di Iraq, di Hijaz, Mesir dan sebagainya. Jadi kita lihat betapa bersungguhnya Imam Bukhari dalam memartabatkan hadis Nabi supaya umat Islam dapat mengamalkan dan beribadah dengan hadis Nabi secara yakin. Jadi kenapa Imam Muslim ini melakukan seperti pengujian, ataupun kita katakan kenapa ataupun bagaimana ciri-ciri yang dilihat oleh Imam Muslim dalam pengembaraan hadis itu? Okey, baik. Pengembaraan hadis itu Imam Muslim menekankan beberapa perkara. Antaranya adalah kepercayaan kepada perawi itu sendiri, ataupun kita panggil dalam bahasa Arab sebagai siqah, kesiqahan perawi-perawi itu. Kerana apa? Imam Muslim tidak mengambil hadis yang dikritik ataupun dicerca oleh ulama-ulama jarh wal ta'dil, satu skop bidang hadis. Jadi Imam Muslim tidak mengambil hadis-hadis daripada orang-orang yang sedemikian. Dan juga Imam Muslim menekankan perkara iaitu ittisalus sanad. Ittisalus sanad ini ataupun kita panggil dalam bahasa Melayu sebagai kesinambungan sanad. Imam Muslim tidaklah mengambil hadis yang tidak bersambung sanadnya sehingga ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara yang ketiganya adalah berkaitan dengan keselarasan matan itu sendiri, ataupun kita panggil sebagai kecacatan yang tersembunyi di dalam matan itu. Dalam bahasa Arab kita panggil sebagai illah khafiyah. Jadi illah khafiyah ini juga Imam Muslim tidak mengambil hadis yang mempunyai illah khafiyah ini kerana dia tidak ada ragu-ragu, dia tidak ingin ada ragu-ragu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dapat lihat Imam Muslim ini adalah satu ulama yang sangat tekun dan juga cakna dalam bidang hadis, dan ada yang mengatakan Imam Muslim ini adalah ulama yang lebih tegas daripada gurunya sendiri, iaitu Imam Bukhari, dalam beberapa aspek ilmu hadis itu sendiri. Terutamanya adalah berkaitan dengan perwiayatan. Jadi Amar perlu tahu itulah kata liku-liku yang dihadapi oleh Imam Muslim dihalang oleh golongan-golongan atau kelompok-kelompok yang tertentu, dan juga mempunyai aspek-aspek yang dilihat oleh Imam Muslim dalam ingin mencari hadis itu dengan tempat yang jauh perjalanan, dan sebab ramai perawi yang dijumpai untuk mendapatkan, dan hasilnya adalah pada hari ini kita dapat mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu secara sahih di dalam kitab ataupun karya Imam Muslim itu, iaitu karya Al-Jami' As-Sahih. Faham? Apakah cabaran sosial dan politik
yang dihadapi oleh Imam Muslim ketika pada zaman ini? Okey. Untuk menjawab persoalan kamu tu, sebab saya pun nak tengah buat kajian pasal mengenai Imam Muslim. Yalah, kita pun tahu Imam Muslim dengan Imam Bukhari dia antara kata penulis kitab hadis-hadis sahih dan yang terkemuka lah dekat seluruh dunia. Jadi pasal cabaran sosial dan politik yang berkait dengan Imam Muslim, ini saya bagi 3 cabaran yang saya dah buat kajian. Okay, yang pertama iaitu kesan fitnah khalqul Quran, yang mana fitnah khalqul Quran ini memuncak sekitar pada tahun 218 hingga 232 Hijrah. Tu waktu tu. Lepas tu cabaran yang kedua iaitu Muhammad, perpecahan politik di Khurasan dan Naisabur. Okey, Naisabur ni tempat lahirnya, tempat Imam Muslim berasal. Imam Muslim berasal dari Naisabur. Sebab pusat ilmu besar tetapi sering bergolak kerana perebutan kuasa. Okey, macam tu. Okey, cabaran yang ketiga pula Imam Muhammad, tekanan konflik mazhab fiqah. Kan kita pun tahu ada mazhab banyak, ada 4 mazhab. Mazhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi dengan Imam Ahmad. Betul. Okay. Jadi kat situ banyak percanggahan, banyak orang kata salah faham antara mazhab-mazhab. Itu yang apa yang Ana boleh sampaikan dekat Enta. Apa likuan kehidupan Imam Muslim sehinggakan beliau meninggal dunia? Untuk persoalan Anta ni, ada satu riwayat yang paling masyhur tentang akhir kehidupan Imam Muslim yang diceritakan oleh murid besar beliau, iaitu Ibnu Qutubullah, serta disokong oleh Al-Zahabi dan Ibnu Katsir. Ada 2 cerita. Yang pertama, beliau sedang menyelesaikan masalah hadis yang sukar, di mana cerita ini Imam Muslim menghadiri suatu majlis ilmu. Salah seorang murid bertanya tentang sebuah hadis yang mempunyai jalan sanad yang sukar sekali. Lalu Imam Muslim ini pulang ke rumah dan bersumpah tidak akan tidur sebelum menemui jawapan tersebut. Nampak di sini bahawasanya beliau, ini Imam Muslim ini, menghabiskan malam dengan mengumpulkan manuskrip, menilai sanad dan membuat perbandingan matan. Dan kita boleh nampak kat sini bahawasanya Imam Muslim ini menunjukkan ketekunan yang luar biasa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Cerita yang kedua pula, untuk orang kata kehidupan Imam Muslim yang terakhir, beliau mengasingkan diri dan fokus yang terlampau fokus terhadap suatu perkara itu. Kisahnya, isterinya mencadangkan untuk beliau berehat seketika, tetapi Imam Muslim menolak dan terus bekerja sehingga lewat malam. Dan isterinya orang kata membawakan satu bekas kurma untuk dimakan sedikit, untuk orang kata bagi tenaga lah ketika melakukan pekerjaan tersebut. Lalu sambil orang kata Imam Muslim ini meneliti sehingga menghabiskan satu bekas kurma itu tanpa sedar, dan akhirnya membawa kepada keletihan fizikal yang melampau, dan ini dikatakan punca punca kematian Imam Muslim itu sendiri. Jadi kita nampak di sini ada 2 perkara, orang kata liku-liku pengakhiran Imam Muslim ni, pengakhiran cerita Imam Muslim.